Dinosaur berapi. Saya dah buat keputusan. Saya akan daftar pertandingan Speed Fighters dan gunakan Skyflip untuk menang kejuaraan untuk ayah. Baiklah, cuba kamu gunakan gasing. Speed Fighter, dilancarkan! Fire Impact! Jangan lupa tonton siri animasi baru Spin Fighters setiap Sabtu jam 11 pagi di channel YouTube Spin Fighters MY. Dia mengembara dengan kamu. Go Dino go, ayo bersama. Go Dino go, bertarunglah bersama. Go go Dino Trainers, beraksi bersama. Go go Dino Trainers, go go go. Kisah tentang pertemuan semula. Hati-hati! Kuah! Kuah, kuah. Kuah. Macam mana awak nak larikan diri? Berhenti menjeritlah. Pergi ambil kristal. Oh. Terizino, hello, Corito. Akhirnya awak semua dah pulih. Saya rindukan awak semua. Nasib baik awak semua tak apa-apa. Kuah, kuah. Kuah, kuah. Kuah, kuah, kuah. T-Rex, jangan risau. Saya tak apa-apa. Kuah. Kuah. Kuah, 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 kuah. Kuah. Kuah, kuah. Kuah. Alamak, mereka tak boleh bertahan lama. Saya kena cari jalan untuk keluar. Kristal Zhongyan tak pun jatuh ke tangan saya. Tak guna. Dia ada pelindung. Cili Guru, cepat pecahkannya. Ya, Golo, pergi. Saya kena lagi. Aduh, sakitnya. Apalah, benda senang pun tak boleh buat. Robot Sfera, bakar ya guna api. Panasnya. Kesabaran saya terhad. Kalau masih gagal lagi, siaplah awak. Tuan, bertenang. Saya masih ada cara. Robot Sfera guna kejutan elektrik. Ia berkesan. Teruskan. Terizino, hello, Corito, jangan putus asa. Kita mesti boleh keluar dari sini.
mana saya nak selamatkan mereka ni? Dah pun berjaya. Hebatnya, Tuan Tor, awak dah berjaya. Ya, betul. Crystal Zone-nya jadi milik saya. Richie, mungkin awak boleh guna Crystal Boyan untuk kuatkan mereka. Betul tu. Crystal Boyan boleh bagi kuasa kat T-Rex. Mungkin ia boleh bagi kuasa kat mereka. Biar saya cuba. Crystal Boyan, bagi mereka kekuatan. Awak jangan harap nak ambil kristal tu. Tengok, budak ni berjaya keluar. Kuah. Jangan risau, saya tak apa-apa. Mari kita rampas semula kristal tu. Kuah. Nak ambil kristal dari tangan saya, tengoklah kemampuan awak dulu. Kuah. T-Rex, berubah sekarang. Kuah. T-Rex, transformasi. Transformer dinosaur berapi, serang! Raksasa kabus hitam. Dinosaur berapi! Oh ya, selain dinosaur berapi, saya masih ada awak bertiga. Terizino, Elo, Corito, mari bertarung bersama! Macam mana 3 ekor dinosaur ni boleh jadi kuat pula? Peluang yang baik! Dinosaur berapi! Serangan bom berapi! Serahkan kristal tu! Awak dah lupa ke saya yang ada kristal tu? Biar saya tunjukkan kehebatan kristal Zongyan saya. Apa? Tak sangka betul kristal benar-benar berjaya bergabung dengan raksasa kabus hitam. Hebat! Hebat! Tak mungkin! Dinosaur berapi! Cepat hentikan dia!
Kuasa kristal Zhongyan ini sangat menakjubkan. Raksasa kabus hitam, selesaikan mereka. Tak, kita baru je bersatu. Saya takkan biarkan awak terluka lagi. Ha? Raksasa kabus hitam, rampas kristal dia untuk saya. Alamak, nampaknya gua dah nak runtuh. Tuan Tok, habislah kita kalau tak pergi. Awak semua bertuah kali ni. Jom pergi. Kuah. Kristal Boyan, bagi saya kekuatan lagi. Kristal Boyan! Kristal Boyan! Apa yang berlaku? Kristal Boyan, kenapa ni? Apa yang berlaku pada Kristal Boyan? Kristal Boyan dah retak dalam pertempuran tadi. Kita tak boleh guna kuasanya lagi. Ha? Kuah. 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 Ha? Tempat ni dah nak runtuh. Kita kena bawa Hadi dan Enki keluar. Kuah. Kuah. Hadi! Enki! Cepat sedarkan diri! Kuah. Richie, mana semua orang? Kuah. 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 Bahaya kat sini. Mari kita keluar dulu. Kuah. 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 Alamak! Jalan keluar dah terhalang. Hah? Enki, cuba buka jalan keluar. Serangan batu bergolek. Caku. Caku. Kuah. Hah? Dah berjaya. Richie, mari kita pergi. Kuah. 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 Bahayanya tadi. Kuah. Richie, apa yang dah berlaku sebenarnya? Mana Tok dan yang lain? Ceritanya macam ni. Sekarang Kristal Boyan dah hilang kuasa. Laura dan Howell pula tak tahu ada kat mana. Apa yang kita kena buat sekarang? Richie, jangan putus asa. Saya dapat kesan tindak balas kristal lain di oasis hadapan. Kalau macam tu, Laura dan Howell juga akan terima. Rasanya mereka juga akan pergi ke oasis. Mungkin kita berpeluang untuk jumpa dekat sana. Ya, betul. Bila sampai sana nanti, kita boleh dapatkan kristal untuk gantikan Kristal Boyan. Mari kita pergi sekarang. Kuah. Jangan curi tulang. Cepat gali. Bukankah awak cakap dapat kesan kewujudan kristal kat sini? Kenapa masih tak jumpa lagi? Hampir jumpa. Sekejap lagi ya, Tuan. Apa yang dah berlaku dekat sana? Guluh, cepat pergi tengok. Saya lagi. Apa benda tu? Tolong! Aduh. Bunga ni boleh bergerak. Jangan datang sini lah. Tolong! Jangan kejar saya! Tumbuhan kat sini sangat menakutkan. Ia boleh menyerang orang lah. Kalau tak silap saya, kuasa kristal lah yang memutasikan mereka. Ini bermakna kristal ada berdekatannya.
Biar semua dinosaur terus menggali. Kena cari kristal hari ni juga, ya? Ya. Ini tempatnya. Saya dapat mengesan tindak balas kristal tu. Bagus. Kalau kita berjaya jumpa, T-Rex boleh dapat kuasa yang baru. Kuah. Kuah. Tunggu! Oasis ni nampak pelik lah. Baik kita perhatikan dulu sebelum masuk. Ini cuma oasis biasa je. Janganlah rasa takut. Kalau masih tak pergi, kristal akan dirampas oleh Thor nanti. Kuah. 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 Richie, perlahanlah sikit. Hati-hati. Tak apa, jangan risau. Janganlah rasa takut. Kita kena dapatkan kristal. Ada pergerakan. Jom pergi tengok. Kuah. Apa yang berlaku ni? Bunyi apa tu? Seksa betul lah. Kuah. Saya tahu. Kuah. 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 Caku. Kuah. Kuah. Macam ni kita tak perlu takut. Kristal mungkin ada kat sana. Mari ikut saya. Perlahan-lahan. Mungkin ada bahaya dekat sana. Kristal sakti dinosaur mungkin ada berhampiran. Kuah. Oh. Caku. Tengok kat sana. Kuah. Itu nampaknya bukan kristal pun. Kuah. Hati-hati. Lari! Kuah. Saya tahu. Enki, awak pergi perdayakan tumbuhan di sana tu. Richie, lari! Kuah. Kuah. Selamat akhirnya. Kuah. Richie, saya tahu awak tak sabar nak dapatkan kristal. Tapi janganlah bertindak melulu. Itu bunyi dinosaur. Jangan-jangan Thor menggali kristal di sana dengan gunakan hamba dinosaur. Saya takkan benarkan ia berlaku. Kuah. 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 Cepat gali, jangan berhenti. Kita dah terlambat. Mereka dah mula gali. Tunggu. Cepat bangun. Jangan pura-pura lah. Berhenti. Richie. Kuah. 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 Caku. Ingatkah siapa tadi? Awak rupanya. Jangan cakap banyak. Serahkan kristal Zongyan. Datang ambil sendirilah kalau boleh. T-Rex, berubah sekarang. Kuah. Kenapa tak bergabung kali ni? Jangan-jangan kristal awak dah dipecahkan oleh raksasa kabus hitam. Berhenti mengarut. T-Rex, serang.
nak lawan saya tanpa kuasa kristal? Jangan mimpilah. Enki, berubah sekarang. Awak ingat awak boleh menang ke? Ha? Raksasa kabus hitam, gunakan tembok berbatu. T-Rex, serang dari sisi. Enki, serangan kapak terbang. Elak, cepat! Raksasa kabus hitam, letupan berbatu. Enki! Lemah betul awak ni. Tanpa kuasa dari kristal tu, kita takkan boleh menang. Episod seterusnya, T-Rex dan Enki bekerjasama untuk lawan raksasa kabus hitam. Tapi raksasa kabus hitam menguatkan dirinya. Dengan kuasa kristal Zhongyan, T-Rex dan Enki langsung bukan lawannya. Masa ni pula, tumbuh-tumbuhan mutant keluar dengan banyak dari tanah dan menyerang mereka. Macam mana Richie nak kalahkan mereka? Tonton episod seterusnya, Kristal Lingu. Langit berwarna biru, mimpi terhampar luas. Kita berdua melangkah menuju masa depan yang cerah. Bersama-sama kita mengejar cita.